Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma' Husna yang ke-82, Al-Muntaqim. Al-Muntaqim berarti Allah yang Maha Pembalas. Allah bersifat pembalas. Maksud pembalas di sini, setiap amalan dilakukan oleh manusia di dunia akan dibalas. Kiranya amalan jahat dibalas di dunia. Dibalas, amal yang baik dibalas, sama ada di dunia maupun di akhirat. On the spot Allah boleh balas. Orang yang buat jahat boleh kena kejahatan tu di dunia, penyakit. Contohnya orang yang sak dadah mesti kena penyakit AIDS. Itu kena di dunia ni. Orang minum arak macam jadi macam tak tahu harah. Orang yang berjudi, papa ke dana. Macam-macam benda yang jahat dilakukan. Orang yang bunuh orang, akhirnya dia juga akan dibunuh juga. Dendam cuma di antara sama lain. Dan Islam pun ada hukuman balas. Maknanya, orang yang melakukan kejahatan dibalas dengan jahat. Kejahatan juga mengikut ketentuan hukum Allah. Termasuk hukum jinayah dalam Islam. Sabit hukum hudud, hukum qisas dan hukum ta'zir itu tujuan pembalasan lah tu. Seterusnya pembalasan Allah orang yang buat baik. Orang kalau buat baik kita mesti melakukan baik. Macam itulah. Dalam hubungan keluarga, individu, masyarakat dan negara. Sama aja. Cuma berbeza cara pentafsirannya, uraiannya. Kalau dalam individu, orang tu nak baik kita. Jumpa Assalamualaikum. Kita pun Waalaikumsalam. Apa khabar? Dia baik. Tiba-tiba dia Assalamualaikum. Rampas ambil dompet kita. Kita mesti tendang, terajang dia. Boleh. Saya pak dia, tak salah. Ambil kayu pupuk, kapok kepala, mapuh tak apa. Buat jahat. Mapuh tak boleh lah. Maknanya mencedera dia, tak salah. Islam pun suruh tangkap dia. Dibicarakan, tak boleh buat tindak seni lah. Maknanya begitu. Dalam keluarga pun begitulah hubungan suami isteri. Suami baik, isteri pun baik. Suami nak tunjuk jahat, isteri pun kena tunjuk orang ajar juga dia. Baru padang muka dia. Ini dia suami orang ajar, kita tak apalah, biarlah kat dia. Bagus, kita tak nak gaduh. Menaik kepala lah. Dalam masyarakat begitu juga. Dalam negara lebih lagi lah. Kalaulah pemimpin, pemerintah menjadi penyamun, perompak, sepatutnya ditangkap dan dipijarakan. Ataupun dihukum mengikut bawa pada mahkamah untuk menentukan jelas hukuman. Tapi dalam dunia sekarang ada manusia itu boleh melakukan kejahatan tapi secara berluasa. Ini undang-undang ciptaan manusia. Undang-undang itu boleh melindungi jawatan, kedudukan itu boleh melindungi seorang. Sedangkan perjawatan dalam Islam, khalifah, tidak menjadi kebal. Undang-undang Islam, syariat Islam, boleh bertindak walaupun atas nama khalifah, sekalipun menteri, ataupun siapa sahaja yang melakukan salah, boleh didakwa pada mahkamah. Ini undang-undang Islam. Itu maknanya, dalam undang-undang Islam ini dia ada hak untuk pembalasan. Orang yang buat baik, dibalas baik. Dan orang yang buat jahat patutnya dibalas jahat. Tapi kalau orang buat jahat pun kita nak kata tak apalah, kesedekah dia lah. Kita maafkan dia. Itu maknanya pun boleh. Tapi maruahnya jatuh. Maruah yang tinggi kalau dia jahat, maknanya kita mesti bertindak untuk sepadan dengan kejahatannya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.